Huruf-huruf tebal. Huruf tebal. Huruf tebal ni huruf istilak lah. Ada berapa huruf istilak? Apakah dia huruf istilak? Khussa, Dautin, Izin. Huruf istilak ni kena jagalah. Ni yang panggil dalam keadaan macam mana sekalipun kena kekal bunyi tebal. Ni sifat lazim dia lah. Dia huruf tebal yang selama-lamanya kekal tebal dia. Dia bagi apa sekalipun, sukun ke, mesti kena tebal. Tugas kita kena pastikan bunyi tebal tu betul. Terutamanya ketika dia baris di atas lah, baris fathah. Bila baris fathah, pastikan bunyi tu terbuka. Da, kan, kha, apa lagi, sa. Jangan bunyi tertutup. Bo, itu tertutup tu. Bo, so, kho. Yang ni bibir kita tutup, nak macam tertutup. Do, jadi gitu. Dia da, dia buka, da. Bahkan anggaran bagi huruf istilak ni, ketika dia bagi di atas, anggaran buka bibir tu 2 jari. Anggaran lah. Nak cerita buka luas sikit lah. Biar match dengan tebal dia tu. A, da. Dan bibir jangan sekali-kali muncul. Dia muncul bibir ni pertama apabila kita sebut huruf wa, muncul bibir. Yang kedua apabila kita sebut huruf apa-apa saja huruf yang berbaris di hadapan, baru muncul bibir. Dan yang ketiga kena muncul bibir bila kita baca bacaan warid. Bagi hafaz warid ni ismam lah. Tak mana muncul bibir. Selain pada tu jangan muncul bibir lah. Kan, walaupun huruf tu huruf tebal. Sama ada huruf yang memang tebal sentiasa ataupun huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis macam ra. Kan? Ra. Rasulullah lam. Kan? Lam dengan ra ni kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Mengikut kedudukan dan baris dia lah. Dan juga huruf alif. Cuma alif ni dia ikut huruf sebelum dia. Kan? Kalau sebelum dia nipis, maka dia pun bunyi nipis lah. Kana. Sebab ka tu nipis. Tapi kalau sebelum huruf alif tu huruf tebal, maka dia pun bunyi tebal. Dallin. Contohnya. Kan? Qala. Tebal lah dianya. Sebab da dengan qa tu tebal. Kan? Okey. Jadi kena pastikan bunyi tu betul, bunyi baris tu. Yang kedua, bunyi tebal tu betul. Dalin, tak kena gitu. Walada, tu bukan. Kan? Dia tebal tu tak betul situ. Kan? Qala, ka bunyi. Tanah ka, tak kena. Dia qa. Yang ni kena betul tepat bunyi di makhraj lah maknanya. Kan? Macam da ni, da, qa, apalagi ra. Huruf istilah ni bila dia bagi di atas memang dia kena tebal. Dan dia tebal tu, ingat, ada 2 punca utama. Pertama istilah. Dan yang kedua itbaq. Dan yang kedua itbaq. Ada huruf yang istilah ni dia ada yang itbaq sekali. Dan ada yang huruf istilah dan ada yang infitah. Macam qa, infitah. Tapi kalau da, sa, da, za tu itbaq sekali. Kalau itbaq tu maknanya kena pastikan tebal lagi bunyi. Yang ni kena ada lekuk tengah tu. Naik sekeliling lidah ni ke atas biar ada lekuk tu. Sa, kan? Sa. Apa lagi? Da, biar ada lekuk. Ingat, dia lekuk tu lah jadi tebal tu, dia terkumpul suara situ. Macam kita sebut ra. Dua sebut ra. Kalau perasan ada lekuk tengah. Ra. Bila lekuk dia kumpul suara situ tu, bila kita sebut ra tu jadi tebal. Bila lekuk tu dia punya lidah pun jadi apa? Jadi macam naik sikit tepi tu. Itulah yang menyebabkan ra tu jadi bunyi tebal. Ra. Dan dalam keadaan ketika dia tebal lah, ketika dia tafkhim. Itu proses dia. Dan kadang-kadang nipis, kadang-kadang tebal. Tu ra, lam, alif. Yang 7 tadi istilah tu memang dia kena tebal sentiasa. Tugas kita kena pastikan bunyi tebal yang kita sebut tu betul bunyinya. Kalau fathah bunyi cara fathah.
Kalau kasrah bunyi cara kasrah. Di kan? Ti jangan ti. Oh ya gitu dia ti. Kedudukan lidah tu tebal cara kasrah. Maknanya tebal. Tapi dari segi lekukan ti tu dia kurang sikit lekuk tu. Ti. Sebab dia ke bawah. Ti. Lidah tu stres ke bawah, bunyi tu stres ke bawah, ke arah kasrah. Ti menyebabkan bunyi tebal huruf ta ketika dia kasrah tu tak sepenuh markahnya penuh ketika dia bagi di atas. Yang ni tak samalah, tapi tetap bunyi tebal cara kasrah kan. Sama juga bagi di hadapan. Kan. Jadi pelajar kena jaga situ. Mustaqim. Tak payah mustaqim, tak payah gitu. Tapi kalau baca mustaqim ataupun ti, salah ke dari segi makna? Tak salah. Makna tak berubah, tetap bunyi ta juga. Cuma bunyi tu tak tepat lah. Tak tepat dengan kaedah baris tu sendiri, tak match orang panggil. Mustaqim, cukup. Tu cara ni. Ni kita kena jaga situ. InsyaAllah boleh. Lepas tu